Baik, ada 10 makanan yang terburuk sekali. Kalau boleh jangan pegang makanan ni. Kalau you dah rosak buah pinggang you stage 4, 5 memang kena discuss dengan doktor pun. Faham tak? Tetapi kalau stage 3 pun dah nak masuk stage 4, nombor satu adalah pickle. Ni jeruk-jeruk yang kat kedai-kedai you tengok tu macam-macam dia, pewarna-pewarna yang paling tinggi, garam, gula bercambah-cambah. Jaga baik. Nombor satu. Nombor dua, kalau you dah stage 4, 5, avocado pun you kena hati-hati sebab dia tinggi dengan potasium. Stage 1, 2, 3 no problem. Red meat, daging merah, especially yang dah dibakar, disalai semua tu ada nitrate, semua tu bahaya. Lepas tu sayur-sayur yang menghijau, yang gelap, seperti terutama sekali bayam tak boleh lah. Kangkung, kale, tolong yang hijau dan gelap. Lepas tu semua jenis Coca-Cola, jenis air drink ni lah, air carbonated drink ni semua jangan ada gula, ada caffeine semua tu. Bahan-bahan seperti beans, kacang-kacang dan lentils tu kalau dah teruk jangan makan langsung. Sampai buah pisang, jambu semua hati-hati. Tomato pun out. Susu-susu tu semua tak boleh. Juga orange atau lemon ni out. Okay?